Cik lah. Oh, okay. Okay. Rasa work pasal. Okay, hari ni kita akan buat mini vlog untuk pergi volunteer mini pasca. Apa nama dia? Basically yang dekat Putra Heights tu. Stay tuned. Bas dah penuh. Kena halau guys. Tak baik lah. Update kita orang kena halal bas. Oh sorry kita orang kena halal dari bas. So basically diorang nak bas diorang ada dari college diorang je. Okay itu je. Lagi satu pemandangan. Omong masuk tunjuk kita. Siapa? Semua petugas tidak lain dan tidak bukan sebagai usaha dan juga tanda solidariti bersama dengan sahabat-sahabat kita yang ditimpa musibah. Yang kehormat serta para hadirin ke majlis berasal kekuatan dan ganjaran khususnya kepada para petugas barisan hadapan kami ya Allah, para doktor. pada pagi ini dipermudah. Ada satu ketika dulu. Tambah sikit boleh. Dia kata jangan banyak sangat. Dia takut macam ada boleh salah faham lah gitu. Terhimpit kesan orang. Okay, kita bersyukur lah. Tadi kita duduk kat depan, sekarang kita duduk belakang. So Allah memang tak nak kasi kita terhimpit, terseksa. Terima kasih ya Allah. Allah yang satu. Dulu kita di depan. Itu ni bagi kadang-kadang kita dekat atas, kita buat tak lama. Tapi kenapa anak selalu kat bawah? Bila nak ada lagi. Menunggu bas di depan tandas. Kita sekarang tengah jadi ninja. Ninja 1, ninja 2. Sekarang anak tengok kamera. Hai ninja. Aino gentol. Sorry lah, gentol. Kau ni kentut sepak.
dua tangan. Kau ada tangan. Okay, dah. Itu je. Bagusnya. Bagusnya. Dia dah sampai Palestin ni. Baru kat Malaysia. Tapi ke depan cik. Aku marah ke depan. Mungkin sampah cik. Mungkin sampah. Dah letak jawatan. Aku dah letak jawatan. Aku lupa tak pakai sasaran aku nak tahu. Dia buka seronok tiba-tiba ni. Tak payah buat macam tu, aku record. Tak apa. Basket Alfred nak gerak dah. Hai. Hari ni kami makan makanan monkey. We done our First part of the job, which is kita orang bersihkan lorong kat belakang ni. take all the Ya. leaf dry cake. We put into the plastic bag. Ya. We scrub the tar. We use our hand. Ya. But not bare hand lah. Oh no. Something happened tapi kita orang tak dengar. Kencana. Ada stain lah tu. Apa aku dah dengar. Dia kata orang lain semua tengah berjumpa. Seorang je sahaja. Ha? Saya berada dalam gua. Saya dalam gua dan tengah berehat dalam gua. Okey. Okey, Alia dekat situ tengah menikmati pisang dan juga kari pap. Saya pula dekat sini dalam Serabut dia di apa? Mak kau serabut. Nama tu Soyun. Curi duit dia. Lagi Soyun sama. nasi kandang weh. Inang manis. Sorry lah. Tunjuklah kau punya mana. Nizla. Nizla. Sikandar guys. Kau ada? Ha? Kau ada? Ha? Kita orang nak makan 3 kali hari ni. Lunch dah 2 dish korang. Korang makan ke? Sini. Kesian. Ada ni. Ada. Tutup kamera. Satu, dua, tiga. Kalau kawan. Dapat tak anak aku? Kalau kau nak belanja baru aku pergi. Tengok ni gatal. Kalau kau belanja baru aku pergi. Kentang. Kalau kau Dia tak belanja kentang. aku tak nak pergi. Ubi kentang. Diam-diam berisi. Ya, masih.
Kau tu tengok lah. Kau dah ni. Kau tak pandai lah. Dah ada pusing. Kata sikit lagi. Buka kaki aku ke? Jangan lah. Tapi. Oh, dan juga saya lupa nak sebut selamat hari raya, maaf saya dah baca. Okey. Dia kalau nak ambil tu, dia kena keluar. Baru masuk kelas. Nak balik. Kami akan lelap dulu dan jumpa kamu. Jumpa bila kami dah sampai PM. Kami dah baru masuk bas. Aduh, nak balik. Kami akan lelap dulu dan jumpa kamu. Jumpa bila kami dah sampai PM. Sebelum dah habis kami dalam bas. Nasib baik beg kami ada lagi. Tapi kunci bilik hilang. Kunci bilik saya hilang. Kena denda tak kalau hilang.